Duit shilling juga merupakan satu metodologi untuk mengesahkan kedudukan sejarah sesuatu bangsa yang hilang itu. Dia sources history, sources tamadun ni dia bukan saja baca buku, tetapi genealogy, timeline, events, coins. Kita jumpa rupanya Tuan Syed, coins Roman dekat Pekan Pahang. Kita kan dah berhubungan dengan domestik ni. Dia tu, Prof, kita ni koin Roman. Pekan Pahang bertarikh 119 BCE. Dah tulis kat situ. Kemudian data-data lain banyak lagi. Coins juga merupakan duit. Duit shilling juga merupakan satu metodologi untuk mengesahkan kedudukan sejarah sesuatu bangsa yang hilang itu. Sejarah yang hilang oleh suatu bangsa. Sebab coins ini dia tak boleh hilang. Sebab dia berada dalam poket setiap orang. Nampak? Penjajah seolah-olah terlupa hal itu. Bukan saja mereka yang lain mereka boleh musnahkan. Untuk menghilangkan jati diri orang Melayu tu, mereka menghilangkan sejarah yang asal. Tetapi mereka lupa kita ada coins. Namun begitu Tuan Syed, penemuan coins itu mesti dah lama dah duk simpan je kan. Coins tu dia perlukan kepada seseorang yang boleh mentafsirkan coins itu dari sudut tamadun, dari sudut peradaban, dari sudut events dan timeline. Baru dia boleh memberi satu kata putus. Tamadun di sini sudah awal.